Alhamdulillah, Oyen ada tuan baru. Ini dia Kak Sharifah, tuan baru Oyen. Nampak betul bersungguh-sungguh dia nak jaga Oyen tu. Dia siap cari nombor saya dan terus WhatsApp saya laju-laju. Dia nak ambil Oyen lepas maghrib, tapi malam tu saya basking dekat tempat lain. Jadi dia minta location dan dia datang minta selera dan ambil Oyen tu. Lepas bawa balik Oyen tu nampak macam tak sihat. Kak Sharifah rawat dia dengan baik dan siap bagi nama baru dekat Oyen, iaitu Mon. Alhamdulillah Mon sekarang dah sihat. Mandi sikit. Tak mandi lagi. Tengok mami ni. Udah lucu. Mandi. 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 Ribuan terima kasih daripada saya kepada semua rakyat Malaysia yang support video saya tentang Oyen. Terima kasih juga kepada Bulan kerana tolong viralkan video saya dekat Facebook, Instagram dan TikTok hingga view cecah 1.5 juta. Tak lupa juga kepada Extra. Terima kasih kerana sudi share juga video saya. Alhamdulillah semua rakyat Malaysia sangat-sangatlah prihatin dan mendoakan yang terbaik untuk Oyen, doakan yang terbaik untuk family saya. Doa-doa yang baik saya kembalikan semula kepada anda semua. Permintaan saya yang terakhir, atas jasa baik anda semua, sudilah kira anda support dan follow YouTube dan TikTok saya. Terima kasih banyak semua. Dari saya Ayat Syurya. Kita jumpa di next video. Ciao.